Siapa yang selalu makan kedai mamak tu kan, mesti selalu jumpa masakan yang satu ni. Masakan udang masala ataupun saya panggil kari udang masala. Hari ni saya nak tunjukkan cara yang simple saja membuatnya. Sebab saya tidak gunakan rempah jenis satu-satu, saya beli rempah masala terus ya. Ada di kedai-kedai India ataupun kalau macam di Kuantan ni banyak kedai Bangladesh kan, di situ banyak kari masala. Masaknya mudah macam kita nak buat kari aja, cuma dia tak berkuah ya. Kalau kita nakkan rasa kuah tu, saya di sini gunakan susu cair. Kalau gunakan santan pun boleh. Rasa kuahnya sangat sedap, manis-manis. Pandailah kita membalance dengan rasa garam dan perasa sedikit ya. Kalau rasa nak manis sikit, tambahlah gula. Sedap dimakan dengan nasi putih ataupun cicah dengan roti. Sekian dulu buat kali ini. Assalamualaikum, selamat Hari Raya.